Pernah tak rasa bisnes anda macam tengah berlawan dalam laut yang penuh jerung, berdarah, bergasak, buang harga semata-mata nak berebut pelanggan yang sama? Dalam dunia bisnes, ini dipanggil Red Ocean ataupun Lautan Merah. Tapi macam mana kalau saya cakap anda tak perlu bersaing langsung? Selamat datang ke dunia Blue Ocean Strategy atau strategi Lautan Biru. Jangan bersaing dalam pasaran sedia ada, tapi cipta pasaran baru. Rahsia utamanya, inovasi nilai. Dalam Lautan Biru, kita tak pilih sama ada nak jual murah ATIU, jual premium. Kita buat dua-dua. Kita kurangkan kos dengan buang ciri-ciri yang pelanggan sebenarnya tak kisah pun, dan kita naikkan nilai pada perkara yang mereka betul-betul nak. Pesaing terus jadi tak relevan. Mari ambil contoh dekat dengan kita, Air Asia. Dulu naik kapal terbang ni mahal, hanya untuk orang berduit. Air Asia tak bersaing dengan syarikat penerbangan premium untuk bagi makanan mewah. Mereka buang semua kos tu dan cipta Lautan Biru. Penerbangan untuk orang yang sebelum ni cuma mampu naik bas ekspres. Tiket murah tapi tak ada makanan mewah dan semua layan diri. Tiba-tiba wujud berjuta pelanggan baru. Persoalannya untuk bisnes anda hari ini, adakah anda masih nak berdarah di Lautan Merah atau anda dah bersedia cipta Lautan Biru anda sendiri? Cuba komen industri bisnes anda kat bawah. Mari kita bincang cara nak Blue Ocean kan bisnes tu. Jangan lupa save video ni dan follow FinDoc untuk ilmu bisnes seterusnya.